Saya tentunya sebagai turut bertanggungjawab dalam kerajaan tentang Felda telah berikan penekanan dan kita ikhtiar baiki kemudahan-kemudahan, tingkatkan upaya, bincang dengan rakan-rakan jemaah menteri umpamanya, kerana dulu pandangan kita Felda ni terasing. Jadi kalau ada sekolah perkembangan belia dan sukan atau kegiatan agama atau kegiatan pendidikan, ya, yang lain-lain, Tibet, itu dibincang cara terasing. Jadi sejak 2 tahun yang lalu saya ambil keputusan semua program pembangunan negara ini mesti cara langsung libatkan Felda supaya Felda dapat manfaat cara langsung. Itu keputusan. Aku nak tanya satu benda lah. Kalau pengurusi Felda orang UMNO, menteri yang jaga Felda pun Presiden UMNO, dan macam mana Menteri Besar Johor daripada UMNO boleh kata dia dihalang masuk kawasan Felda? Aduh, semakin hari semakin pelik lah cerita ni kan. Mula-mula sambutan Hari Penangguhan Felda Negeri Johor ditangguhkan, dan lepas tu keluar pula kenyataan rasmi yang menyebut penangguhan tu bukan dari pihak kami. Dan kemudian muncul pula pelbagai penjelasan yang mengatakan Felda ni sebenarnya berada di bawah Jabatan Perdana Menteri melalui Unit Kawal Selia Felda. Dan sekarang pula Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi ada dedahkan yang beliau sebenarnya dihalang masuk kawasan Felda ketika program penyerahan geran hak milik kepada peneroka. Aku ulang balik di Johor, dalam kawasan Felda, Menteri Besar Johor kata dia dihalang masuk dihalang masuk. Dan kat sinilah aku rasa ramai sebenarnya rakyat mula keliru tau. Sebab kalau ikut struktur yang selalu disebut sebelum ni, pengurusi Felda ialah Ahmad Syabri Cik. Menteri yang bertanggungjawab ke atas Felda ialah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan kedua-duanya adalah pemimpin daripada UMNO. Jadi, ni aku ada persoalan ni. Jadi kalau betul lah benda ni berlaku halangan, siapa sebenarnya yang buat keputusan ni? Sebab rakyat biasa tengok benda ni dari sudut yang mudah lah. Kalau program Felda ditangguhkan, kerajaan negeri kata bukan mereka. Dan kalau MB Johor dihalang masuk Felda, orang mula tertanya-tanya lah, siapa yang arahkan ni? Aku rasa lah, sebab akhirnya bukan yang rugi tu bukanlah daripada pemimpin pun. Yang rugi ialah peneroka yang cuma nak tahu apa sebenarnya sedang berlaku. Dan lebih-lebih lagi bila isu ni berlaku ketika kempen pilihan raya sedang berlangsung lah. Dan sebab itulah ramai mula minta penjelasan yang lebih jelas. Bukanlah kita nak salahkan siapa-siapa, kita just nak tahu penjelasan kan. Tapi penjelasan yang boleh difahami oleh rakyat dan juga warga Felda sendirilah. So kalau pengurusi Felda ni orang UMNO, kalau menteri yang jaga Felda pun orang UMNO, kalau MB Johor juga orang UMNO, maka rakyat cuma ada satu persoalan. Siapa sebenarnya yang halang Dato' Onn Hafiz Ghazi masuk Felda ni? Cuba korang fikir, komen kat bawah, aku nak dengar pendapat korang.